Baik, Assalamualaikum dan hai semua. Selamat kembali ke channel YouTube KPTM Ipoh. Dan bertemu kita lagi sekali dalam podcast Bila Pesyarah Bercerita. Jadi ini adalah satu platform lah untuk para pesyarah kita memberi pandangan, berkongsi pengalaman hati, perasaan, harapan dan impian. Okay? Jadi pada hari ini saya berbesar hatilah bersama-sama dengan dua lagi tetamu jemputan kita yang tak kurang juga hebat pengalamannya kan jadi sebelum kita bercerita lanjut lagi, lebih baiklah saya memperkenalkan rakan-rakan saya dulu. Di sebelah saya kita panggil Sir Aiman lah dan di sebelah sana kita ada Puan Syakura. Okey, jadi itu saya kenalkan ringkas je dulu. Jadi saya nak jemputlah tetamu untuk memperkenalkan diri. Mungkin nak detail sikit, cerita detail sikit kan. Okey, Aiman dulu ke? Okey, boleh. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, jadi mana yang kenal tu kenal, yang mana belum kenal tu, nama saya Muhammad Aiman bin Khairul. Okey, jadinya saya di sini sebagai pensyarah marketing lah untuk digital marketing dan alhamdulillah setakat hari ini masih belum kena buang lagi. Saya dah berkhidmat hampir 8 tahun lah di sini, bermula 2018. 18 ya, betul. Okey. Ya, okey, itu Sir Aiman kita lah kan. Okey. The only Sir Aiman for quite some time lah kan. Ya, betul. Alright, okey, teruskan Puan Syakura kita. Assalamualaikum semua. Saya Puan Nur Syakura binti Abu Talib. Saya pensyarah multimedia. Kalau ikutkan lama jugalah dekat KPTM ni. Hampir 18 tahun lah. Ya. Bermula 2008. 2008, betul-betul. Ya, Syakura 2008 kan. Dan Syakura mengajar subjek. Kalau ikutkan masa first masuk tu memang bukan subjek multimedia lah. Saya terpaksa ajar satu subjek programming masa tu. Yang multimedia programming multimedia lah. Programming masa tu. Okay. Tapi sekarang banyak mengajar program apa tu, Syakura? Kalau ikutkan sekarang diploma animasi, diploma game design lah. Okey, game. Jadinya berubah lah daripada awal dulu sampai ke hari ni. Yalah 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun macam tu. Nanti Aiman 18 tahun pun macam tu juga lah kan, macam perubahan kan. Okay? Jadi sebelum kita teruskan lebih lanjut, ingin saya berkongsi sikit lah yang mana di KPTM Ipoh ni kita ada menawarkan program daripada dalam bidang pengurusan juga. Jadi Sir Aiman tadi daripada bidang pengurusan yang mengajar dua program yang kita ada kat sini, Diploma in Digital Marketing dan juga Diploma in Digital Business lah dan manakala yang seperti Puan Syakura mention tadi kita juga ada diploma di bawah bidang multimedia kreatif, iaitu kita ada diploma in multimedia, diploma in game design dan juga diploma in animation. Jadi Puan Syakura pernah mengajar ketiga-tiga program tu kan. Apa bagai subjek kan. Okeylah. Lagi otai lah ni. Otai lagi lah kan. Okey ya. Nanti 10 tahun lagi kita buat lagi Aiman pula otai kan. InsyaAllah. Okey ya. Jadi hari ni kita nak sembang-sembang pengalaman lah. Sebab tadi kan kita dah ada bertahun-tahun pengalaman kan mengajar, dan para pesyarah ni kehidupan kita berkisarnya pasal student, pasal subjek, pasal kelas. Itu je lah kan. Okey ya. Memang takkan lari lah isu tu rasanya. kan dia tak pernah cerita lain lah kan. Jadi mungkin untuk permulaan ni kita mula dululah. Kok lah pernah mengalami pengalaman lucu ke, kelakar ke, menarik ke kan. Okey, kalau nak ikutkan banyak kan. Tapi mungkin satu yang macam mungkin memang kekal lah kan. Okey, dekat dalam ingatan tu, memang bila ingat tu kan sentiasa je lah mungkin boleh buat kita tergelak dan sebagainya lah kan. Okey, jadi siapa kita nak mula dulu, Aiman ke Syakura? Mana? Siapa-siapa boleh. Siapa? Aiman dulu. Saya dulu. Okey, boleh. Boleh Aiman. Okey, so Assalamualaikum. Jadinya berkenaan dengan pengalaman lucu lah Okey, jadinya saya dulu masuk KPTM ni tahun 2018. Okey. Saya umur lebih kurang dalam 25 tahun lah. Memang kita fresh from oven lah. Fresh graduate lah. Betul. Okey, jadinya saya masuk dulu KPTM ni memang bujang lah statusnya. Memang bujang dan beberapa tahun juga bujang di sini. So bila kita bujang ni biasalah student-student ni bak lelaki ada, perempuan ada. Bukan lelaki nak kat saya. Cumanya sir nak tak nombor phone kakak saya? Recommend. Recommend. Ada yang perempuan pun, sir kakak saya cantik macam saya sir. Yang mana perempuan tu macam tu pula. Yang mana lelaki ni nak recommend kakak pula. Silih berganti lah.
Bukan silih berganti girlfriend tu, bukan. Bukan. Silih berganti student yang nak recommend tu. Recommend, ya. Ya, memang saya ingat lah sampai sekarang pun bila saya dah kahwin pun ada student-student yang dulu-dulu ni WhatsApp, alhamdulillah saya dah jumpa jodoh. Diorang risau lah kau Diorang punya. risau, diorang risau. Kemudian selain daripada itu ada jugalah pengalaman atau kenangan manis lah dengan student ni. Bila mana ada student yang dah habis belajar, dia datang balik Ipoh, dia datang, dia Roger, "Sir kat mana sir, jom kita minum." Saya ingat tak dulu saya kelas sir. Kadang-kadang kita ni tak ingat dah ada kelas yang mana satu. Betul. Ya. Mana nak ingat kelas. Ya, ramai student, ramai nama, banyak muka Betul, kan. kelas pula ada kelas 01, 02, 03. Tapi bila rasa dihargai macam tu, betul, bagi saya betul. satu kenangan yang manis lah. Yalah, betul. Ya, saya setujulah dengan Aiman kan. Selalunya itu adalah benda yang para pensyarah, prioriti paling tinggi lah yang menyebabkan kita rasa seronok lah kan. Betul. Bila student tu ingat kita balik kan. Betul. Okey, tapi macam Aiman kan ya, dia apa tu? Orang kata hot ya, hot in the market lah ya. Sebab dia ya sentiasa menjadi buruan lah. Bukan. Expired dah expired. Dah expired dah. Tapi sebenarnya akak pun adalah juga pengalaman lebih kurang macam tu. Waktu kita belum kahwin, baru kerja, Ya, tanya betul. kan, Miss dah kahwin ke kan? Tapi sekarang bila dah tua-tua ni, Miss ada anak perempuan. Dah lain pula. Lain kan? pula. Okay. So itulah pengalaman Aiman ni lain sikit pengalaman lucu tu kan. Okay, macam mana pula dengan Syakura? Kalau ikut yang masih tersemat di kepala masa mula-mula masuk mengajar kan. Sebab saya di bidang multimedia, memang saya tak suka programming kan. Sebab kena ada subjek programming. So bila kita nervous, kita nak kena ajar something. So saya rasa waktu tu kelas yang sepatutnya 2 jam, saya ajar setengah jam je. So bila dah stop kan, betul dia cakap, lepas tu nak ajar apa? Betul sama-sama gelak macam tu. Dah habis awal lah. Kira habis awal. Yelah kan sebabnya macam bidang tu baru nak sama-sama teroka dengan studentnya. Masa tu kira fresh graduate juga kan masa 2008 tu. Memang tak ada pengalaman mengajar. So nervous tu agak tinggi lah. Betul. So bila teringat waktu tu memang kelakar. Saya dulu masa awal-awal dulu kan, masuk kelas kan, nak ajar apa ni Walhal kita dah study dah. Betul. Tapi nervous tu kan. Disebabkan nervous tu macam lupa. Lepas tu bila saya pula jenis kalau nervous saya akan cakap dengan laju. Memang sekejap je lah habis. Memang sekejap je lah habis kalau lecture. Ya, betul. Itu ialah saya boleh kata hampir kepada setiap pensyarah tu itulah pengalamannya kan. Sebab kita bukannya orang yang dengan background pendidikan lah kan. Kita hanya menerima training untuk pendidikan tu sambil kita bekerja di sini kan. Jadi nak mengatasi mula-mula masuk kelas tu kan macam-macam lah kan. Okay. Boleh beza lah antara dulu dengan sekarang. Banyak beza tu. Sekarang confident ya. Lari masuk kelas boleh terus mengajar ni kan. Kalau dulu rasa selagi tak habis baca buku tu macam mana nak masuk kelas kan. Risau kan. Okay lah kan. Okay, jadi ialah pelbagai lah kenangan-kenangan manis kita kan bila sepanjang kita mengajar. Tapi akak rasa mesti ada juga kan throughout the tempoh kita mengajar ni, kadang-kadang ada juga kita menghadapi mungkin beberapa perkara yang mungkin sedih ke, pahit ke, okay? Mungkin yang berkaitan dengan student ke semasa kita mengajar ke, pernah tak you all alami situasi macam tu? Kalau nak di-share kan. Boleh tak semesta akan ada something yang boleh menyebabkan kenangan pahit lah kan, terutama pada pelajar yang memang kita nampak dia sungguh-sungguh nak belajar tapi sebabkan kekangan, mungkin disebabkan masalah keluarga, masalah kewangan, dan tak dapat tajaan, so dia orang terpaksa berhenti belajar, sedangkan dia orang punya result memang baik pada sesuatu dan sesuatu. So macam pada saya dia sedih lah. Ya, betul. Ya, sebab kadang-kadang bila pelajar yang ada masalah keluarga ni, dia kadang-kadang berpackage. Once dia ada masalah keluarga, dia akan ada masalah kewangan kan. Sekalipun dia mungkin ada dapat pinjaman dan sebagainya, tapi masalah kewangan tu melibatkan masalah dekat rumah kan. Dan saya rasa dengan kalau situasi yang Syakura sebut tu, akak pun dah sebenarnya beberapa kali pun mengalami. Boleh katakan setiap tahun akan ada. Mesti ada kan ya? Sebab kita nampak dia memang berpotensi, dia boleh further study, especially those yang sebenarnya memang ada tajaan, ada pinjaman kan, tapi dia tak boleh further sebab oleh masalah keluarga dan kewangan tu kan. Okay? Jadi kita yalah kan, kita ni mampu doa je lah kan. Kalau family tu mungkinlah kita boleh buat sesuatu kan, di luar kawalan kan. Okay. Tak ada nak buat apa lah. Betul berdoa je lah yang terbaik pada ya, betul kan. Tapi ada pelajar yang mana yang berhenti awal tu dia datang balik. Dia sambung balik? Dia sambung tapi bukan kat sini lah. Oh, Saya dah
dah bekerja, dah ada pendapatan yang kita sambung dia dekat datang sini. balik lah. Dia maklumkan pada kita balik. So, okey kita okey rasa lah kan. Seronok lah kan. seronok lah juga kat Yalah sini. kan, yalah. Mungkin bukan rezeki dia di sini, tapi ialah permulaannya di sini kan. Ya. Okey okey. Macam dengan Aiman pula. Saya kalau nak cerita pasal sedih ni, kena ambil mood sekejap. Ambil mood ya. Okey okey okey. Okey, ceritanya dulu kita tak tahu sangat nak mengajar ni macam mana. Okey, ni kira awal-awal waktu saya kerja dululah. Masuk. Saya tak ingat dia first batch ataupun second batch yang saya mengajar di KPTM ni lah. Dengan geng-geng lelaki tu memang rapat lah kami. Memang rapat. Level rapat tu sampai tak kekok untuk lunch sama-sama. Tapi bila dalam kelas, okey, dia student, saya lecturer. Ya, Tapi bila betul, dekat betul, luar, Ya. lepak, makan, tak ada masalah. Kita boleh jadi kawan. Betul, boleh jadi kawan, tak ada masalah. Dan saya masuk dulu pun kerja betul lah, saya masuk kerja dulu pun umur 24 25. Tak jauh gap pun dengan Ya, student. betul, Student betul. waktu tu. Betul, student SEM akhir waktu tu dalam 22 macam tu. Beza dalam 3 tahun. Ya betul betul. Kemudian bila dia orang dah habis study, macam mana level rapat ni sebab kita orang dah follow social media masing-masing kan. Kemudian tak lama lepas dah habis study, saya dapat tahu salah seorang daripada dalam grup tu meninggal. Dia sebenarnya sepanjang kita kerja kat sini ramai sebenarnya kita dengar kan, student yang dah meninggal. Tapi yang jadi terkesan untuk saya ni sebab waktu kami dalam kelas tu, walaupun satu semester, saya ingat lagi geng-geng lelaki tu buat surprise untuk birthday saya. Tak ada benda mewah pun. Just bila saya masuk kelas, diorang terus nyanyi lagu happy birthday. Kita tak expect pun. Tak ada hadiah, tak ada apa pun. Tak ada hadiah, tak ada makan. Cumanya dia just belikan satu roti, satu air daripada koperasi. Sir, ini untuk birthday present sir. Sambil-sambil diorang nyanyi tu kan. Tu waktu diorang SEM akhir. Tapi bila dah habis belajar, saya dapat tahulah salah seorang daripada geng diorang tu meninggal sebab kena jangkitan kuman. Maknanya dia meninggal tu bila dah graduate lah. Betul. Tapi sebab Dia kita sempatlah konvo apa semua. sempat. Tapi sebab kita follow Instagram kan. Tengok kawan-kawan dia share, mention kan. Waktu tu macam sedihnya sebab sebelum dia meninggal tu, dalam beberapa bulan sebelum tu dia ada datang college. Datang jumpa, sir, saya dah habis belajar sir. Saya dah ada kerja. Gaji saya sekian-sekian. Betul lah saya cakap, kerja kita jadi kuli, kena kental, jangan cepat koyak. Memang itulah last jumpa dia. Kalau tanya saya sampai sekarang lah, bila teringat balik tu, rasa sedih lah. Yalah, terkesan lah Terkesan kan. betul lah. Kesannya amat mendalam. Iyalah. Muda lagi lah ya, dia mungkin 22 macam tu kan. 23 macam tu lah kot. Sebab lepas tahun 2 tahun dia habis study. Barunya kan. Yalah kan. Yalah, betul lah macam Aiman kata, yalah kita student ramai. Bila betul. ramai tu macam-macam lah kan. Ada yang macam tu, ada yang macam ni. Dan juga kita juga menghadapi beberapa pelajar yang meninggal pun ada Betul. juga kan. Tapi yalah bila pelajar yang meninggal tu adalah sama yang rapat dengan kita kan. Itu memang terkesan lah kan. Terkesan lah. Ya. Sedih sikit lah sebab Yalah, dia kadang-kadang dia reply story. Dia macam kita kehilangan kawan juga Betul, lah betul, kan? betul. Okay. Ya, itulah ya, macam-macam lah ya pengalaman-pengalaman yang kita hadapi kan. Okay. So daripada mula kita mengajar, you all pun recall balik kan daripada mula mengajar sampai sekarang kan. Ya, jadi apa agaknya pernah tak rasanya ada nampak perubahan daripada mula mengajar sehingga sekarang? Perubahan mungkin pada pelajar ke, pada suasana ke, pada you all ke, apa something yang ketara lah perubahan yang you all boleh rasa dalam situasi mengajar ni lah daripada mula mengajar sehingga sekarang. Something yang obvious lah kan. Kalau ikutlah saya bekerja sebagai pensyarah sebenarnya nak membina keyakinan. Okey. Okey. So Nak memberanikan diri bercakap lah macam tu. Bercakap di depan. So kalau kita tengok perbandingan daripada 2008 sampai sekarang, memang banyak beza lah. Dulu daripada malu-malu bercakap, sekarang dah pandai bercakap. Lebih bercakap pun ada kan. And then in term of knowledge tu, kalau kita tengok pada waktu mula kerja kan kita kurang sangat ilmu berkaitan pengajaran, cara berhadapan dengan orang, cara berinteraksi dengan orang. So kalau kita tengok sekarang dia lebih
daripada dulu lah. Lebih yakin lah kan. Yakin, lebih pandai berkomunikasi, boleh lebih pandai untuk melayan tetamu macam itulah kan. Kan. Tapi dari segi pelajar pula Syakura macam mana? Ada tak perbezaan kalau Syakura student dulu dengan student sekarang tu? Bezalah, dulu masa masuk kerja, masa tu baru 25. Dengan bayar-bayar kita rasa macam kawan-kawan. Bila sekarang alamak dah macam anak-anak lah pula kan. Yelah, dia punya feeling tu. Gap umur tu dah. Gap umur tu dah banyak lah. Tapi sebenarnya gap umur tu memang memainkan peranan bagaimana kita ni berinteraksi dengan student kita lah sebenarnya kan. Yelah macam Aiman kan mula-mula masuk pun kan student macam kawan-kawan kan. Lama-lama nanti dah macam bapak-bapak pula kan. Okay. Right, so kalau Aiman pula, apa perubahan yang Aiman boleh terasa? Mungkin walaupun baru mengajar 8 tahun tapi perbezaan tu kan ya, daripada 2018 tadi kan, 2018 sehingga sekarang, apa perbezaannya yang Aiman boleh highlight lah kan? Perbezaan kalau daripada segi diri saya lah kan, Kak. Okay, dulu saya ni seorang pelajar yang agak nakal lah. Agak nakal. Waktu zaman-zaman belajar dulu, level-level pernah kena bar, naik office sana sini jumpa lecturer buat rayuan. Dan saya banyak argue dengan lecturer-lecturer saya dulu. Apa yang saya tak puas hati, saya bagi tahu kenapa macam ni, kenapa macam tu, dan saya nakkan jawapan yang puaskan hati saya. Jadinya bila saya jadi lecturer ni, first in my mind, aku tak nak jadi lecturer yang aku tak suka dulu. Itu apa yang saya pegang. Okay. Kemudian saya, orang kata apa, nak cuba jadi lecturer yang sporting lah. Tapi mungkin tersilap kat situ. Awal-awal saya kerja, saya tak reti lagi nak buat satu border, batas di antara saya dengan student. Sebab tadi nak jadi sporting. Betul. Kan? Bila students ni pula, dia tengok, oh lecturer ni boleh makan ni. Dan dah start jadi pijak kepala. Bukan semua, tapi ada. Ya, betul. Kemudian saya sampai sekarang saya masih lagi lepak kedai kopi dengan cikgu-cikgu saya zaman-zaman sekolah dulu. Saya kalau dah rapat dengan certain lecturer, certain cikgu tu, sampai level lepaklah kedai kopi. Boleh jadi kawan. Boleh jadi kawan, lepak sampai 2-3 pagi. Dan saya tanya pada cikgu tu, cikgu, saya macam ni lah, macam ni, saya ceritalah. Kemudian cikgu tu cakap yang satu ayat yang saya ingat sampai sekarang. Dia kata, Man, tak salah kita ni nak sayang student macam kawan-kawan, nak layan student sporting dan sebagainya. Tapi sampai satu tahap kita kena bagi tahu kat student tu supaya dia kenal, dia rasa, dia tahu dia siapa, kita siapa. Jadinya batas tu tak boleh datang daripada pelajar. Kita lah kena buat. So daripada situlah saya dah mula slow down. Kalau dulu, hari ni kita start kelas pukul 9.30 boleh, Sir? Kami nak makan dululah. Dia orang yang tetapkan masa. Tapi disebabkan saya nak sporting, boleh? Boleh. Tapi makin lama 9.30 tak jadi 9.30. Sampai pukul 10. Kemudian barulah saya tegas sikit. Tak boleh 9.30. Kelas kita pukul 9. Habis lambat 9.10. Pergi beli roti dulu, masuk kelas. Nanti habis kelas baru makan. So kita tarik slow-slow lah. Dia nak tegas sangat pun tak boleh. Betul. Cumanya sekarang tak boleh. Betul. Cuma kita kena setkan barrier lah. Betul. Aiman, saya agak setujulah sebabnya bila kita kena marah dengan lecturer kita atau cikgu kita, kita mesti dalam impian kita nak jadi, aku tak nak jadi macam Betul. Itu kan? Tapi hakikatnya bila kita jadi sporting macam tu, dah lain pula ceritanya. Lain pula ceritanya. Dan barulah kita realise kenapa lecturer kita macam tu kan. Tapi itulah baru kita sedar, patutlah lecturer aku dulu ni strict sangat sampai aku kena kunci keluar kelas. Kena bar. Betul. Padahal kena bar tu atas salah diri sendiri juga. Kan. Dulu waktu kena bar kita rasa lecturer tu yang salah. Betul. Kita rasa macam aku tak datang kelas berapa jam je dah kena bar. Bila dah jadi lecturer baru tahu, oh macam ni kira jam dia. Patutlah kena bar, tapi boleh buat rayuan. Yelah. Ada je lah ruang-ruang dia kan. Kita tengok macam manalah kan kita mengaku salah kita. Tengok pertimbangan macam mana. Ini kalau dah memang semua subjek memang tak datang, wajarlah kena bar. Betul. Ya, saya pun pernah ada kawan nasihat saya, dia kata dengan student ni, kalau kita nak bagi dia banyak ni, kita kena bagi dia banyak ni je.
Sebab yang selebihnya tu pandailah dia ambil. Betul. Kan? Biasanya macam itulah. Dia akan pandai nego. Ya kan. Pandailah student tu kan. Okay. Jadi itulah ya some of the experience yang pernah dilalui oleh sahabat-sahabat saya hari inilah ya. Saya Aiman dan juga Puan Syakura. Jadi kita masih lagi ada beberapa soalan yang kita nak tanya dengan mereka untuk mereka kongsilah kan. Okay. Tapi kita take a break dahulu. Okay, jumpa sebentar lagi. Baik. Okey, kembali kita semula ke podcast Bila Pesyarah Bercerita, dan hari ini saya ditemani oleh Sir Aiman dan juga Madam Syakura daripada program Multimedia Kreatif, daripada program Business Management, okey, yang berkongsilah pengalaman mereka. Tadi kita pun dah tanya beberapa soalan kan. Jadi kita nak tanya lagi lah kan, okey, yang mana kalau tadi pengalaman secara general kan. Jadi nak tanya pula, kita spesifik sikit. Pernah tak student ni kan, kita tahu kan remaja kan kreatif je diorang ni sebenarnya ya. Kreatif, inovatif semualah cukup kan. Jadi pernah tak ya you all dapat soalan-soalan yang pelik ke, lucu ke, ataupun mungkin macam alasan-alasan yang kreatif lah. Ya, alasan-alasan yang menarik-menarik daripada pelajar ni kan. Alasan tak datang kelas lah. Tak kisahlah kelas ke, hantar assignment ke, ataupun apa sajalah kan. Banyak kan. Okay? Tapi mungkin ada yang you all boleh highlight, yang you all rasa macam bila kenang balik kan macam tak masuk akal ke, kelakar ke kan. Okay? Jadi siapa yang nak kongsi dulu? Aiman kan boleh? Boleh Aiman ya. Boleh. Okey, bila nak sebut pasal tak datang kelas ni kan. Dia alasan common, demam, sakit perut. Betul. Itu biasa boring. Kami dah boring. Ya. Tolong bagi alasan yang lain. Sakit perut tu memang banyak kan? Ya, betul. Itu dah boring. Alasan yang kami expect macam bumi kena serang dengan alien. Tolong bagi alasan-alasan yang macam tu. Sebabnya sepanjang saya mengajar lah kan, ada beberapa alasan yang dia macam logik tapi macam melebih-lebih. Okay. Contohnya kan, kita ni bila kita mengajar ni kan Kak, kita ikut syllabus, betul tak? Yeah. Minggu 1 buat apa, minggu 2 buat apa. Ada seorang student tu, dia tanya saya, Sir, boleh tak kalau saya tak datang kelas? Of course lah kita jawab tak boleh. Tapi kita tanya dulu. Tapi kita tanya dulu, kenapa kamu tak datang kelas? Kamu dah plan nak sakit ke? Dia kata, tak, saya nak cuti 2 minggu. Boy. Dia pula minta cuti. Kenapa minta cuti? Kamu nak pergi mana? Nak pergi berjalan ke dengan family? Itu standard lah kan? Tak, abang saya nak tunang. 2 minggu cuti. 2 minggu. Cuti tunang ada. Saya fikir balik, yang tunang abang. Ya betul. Okey, itu satu. Betul. Yang tunang ni pula, yang preparationnya belah perempuan. Biasa belah perempuan. Yang hang kalut ni bersepah. 2 minggu Kak dia minta cuti. Itu bagi saya agak luar biasa lah. Level-level macam dia pula yang duk buat catering. Lepas tu ada lagi lah yang lain, contohnya macam tak datang kelas. Dia tak datang kelas, dia tak tanya, dia tak datang kelas. Terus tak datang je. Terus tak datang. Seminggu saya macam okey lagi. Dah masuk 2 minggu, kita dah heran dah. Yalah. Okey, saya pun tanya. Bila tanya nasib baiklah dia respon. Selalunya student ni memang gone. Hilang. Kan? Okey, saya tanya, kamu kenapa tak datang kelas saya ni? Dah nak masuk 2 minggu kamu tak datang. Sorry sir, housemate saya accident. Okey, lepas tu saya kena jaga dia sir. Bagi mandi, suap makan, aku jam mat. Ya. Akak pun pernah dapat alasan yang sama. Memang jam. Ya. Rasa macam, hang ni dah tukar kerja ke? Ada, itu antara alasan-alasannya lah. Betul, mungkin Kak Syakura ada alasan yang lain juga. Kan? Kalau untuk tak hadir tu lebih kurang laku alasannya kan. Tapi kalau daripada Kak, bila dia orang nak hantar assignment tu kan. Especially final project yang akhir betul. Dah akhir tu, tiba-tiba
Hadis Korak. Itu rasanya dah 25 tahun dah kita dengar. Alasan hadis Korak tu. Aduh lah kita. Ya, Saya dulu Kak Syakura, zaman-zaman saya belajar dulu CD. 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 Sekarang mana ada? CD. Pendrive. Dulu ada sekejap dah pakai pendrive. 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 Rosak. Alasan tu lama dah lah. Dulu waktu zaman-zaman saya nak submit, saya pun macam tu juga. Submit CD kosong. Nasib baik lecturer tu tak check Ni lah pun. orang bagi alasan tu. Budak-budak sekarang banyak betul alasannya. Tapi kita macam tak masuk akal pun ada kan. Kadang-kadang dia tak tahu. Kita dulu pun macam tu juga kot, lebih kurang. Tak tahulah, akak baik. Saya buat macam tu. Saya skema sikit. Yelah, tapi kan Syakura, kalau hard disk korak tu, itu rasanya yang memang alasan top yang kekal top dalam tempoh 25 tahun lah rasanya kan. Ya, sebab hard disk tu memang main lah kan. Maksudnya macam kalau perubahan tu dari segi storage lain, macam kita ada pendrive ke CD ke kan. Tapi hard disk ni biasalah sudah multimedia, especially dia mesti guna komputer, PC kan. Okay? Tapi yang saya peliknya hadis korak tu bukan subjek berat macam kena buat video ke kena tak. Buat dokumen je. Report kan. Wait je. Telefon pun boleh tahan kan. Ya? Itulah kan. Alamak. Ya kan, kadang-kadang bila diorang bagi alasan, diorang rasa diorang dah terpaling logik lah kan. Betul. Walhal alasan tu sebenarnya dalam skema dah. Ya kan. Kita dah boleh letak dalam skema dah kan. Itulah kan. Okay. Jadi itulahnya sebenarnya kan, bila kita menerima alasan-alasan ni sebenarnya cabaran dekat kita. Sebab apa, kita tahu alasan tu tak masuk akal. Alasan tu memang tak boleh diterima. Tapi ialah sebagai pensyarah, sebagai orang yang nak mendidik, kita kena jugalah dalam usaha, kita kena berusaha jugalah supaya pelajar ni tak tertinggal pelajaran ke, mesti juga hantar assignment kan. Nak suruh jugalah dia datang kelas, walaupun yang bertunang tu abang pun bekerja, dia yang cuti siang-siang kan. Jadi dalam kita menghadapi cabaran tu kan, itu yang menyebabkan kadang kita ni jadi berimajinasi tau. Ya. Kalaulah aku ada certain kuasa ni kan, mesti mudah kerja sebagai pensyarah ni kan. Okay? Kalau Syakura lah agaknya, apa agaknya kuasa ajaib yang Syakura nak bagi mudah nak jadi seorang lecturer ni? Kalau kuasa lah kan. Kuasa nak menghentikan masa. Menghentikan masa tak pernah cukup. Terutama kalau nak menanda, especially kalau assignment individu lah kan. Banyak komponen nak kena tanda kan. And then tempoh masa yang agak singkat untuk key in markah pula. So kalau saya nak kuasa memberhentikan masa. Memberhentikan masa lah kan. Ialah sebab Syakura banyak tanda assignment multimedia kan. Report ada, produk ada kan. Banyaklah item yang nak ditengok. Yalah kan. Dan yalah, kita pun nak menanda, kita nak seadil yang mungkin kan pada pelajar kita kan. Benda-benda kreatif ni kalau tanya saya, macam benda yang subjektif kan, dia susah sikit kan. Kalau macam matematik tu senang, betul salah kan ya. Betul lah tu ya. So kalau lah boleh menghentikan masa ya, saya akan berhentikan masa lah. Pause untuk key. Kan, okay. Kalau nak berhenti masa, ajak akak tumpang sekali. Akak pun nak menanda juga. Okay. Kalau Aiman pula macam mana agaknya? Kalau diberi kuasa ajaib, apa nak agaknya? Kalau saya lah kan, saya ni jenis suka orang berterus terang. Okey. Saya memang tak faham kalau kias-kias. Ya. Itu dah lalu. Ya, betul. Saya selalu kalau bawa makanan, saya tanya Kak Abi nak? Kejap lagi Man, kejap lagi. Kejap lagi nak ke tak nak Kak? Kalau tak nak, saya bagi orang lain. Ya, sekarang akak dah faham dah Aiman. Okey. Saya kalau boleh nak ada kuasa memahami lah ataupun membaca fikiran orang. Okey. Sebabnya bila kita ni, saya tak reti nak faham kiasan sangat. Jadinya bila student ni cakap, bagi alasan, kita sebenarnya nak membantu tapi tak faham apa yang hang nak sebenarnya ni. Nak bertunang abang hang. Ya hang nak cuti 2 minggu ni pasal apa? Hang nak pergi mana? Kita nak tahu benda tu. Kita nak faham. Mungkin kampung dia dekat Sabah Sarawak. Tapi dia tak bagi tahu. Okey, bila kita tanya pun dia kata nanti rasa adalah. Student ni dia sangatlah kurang yang berterus terang. Kadang-kadang ada students yang kematian ibu ataupun bapa, tapi dia tak buat makluman. Jadi mungkin dia segan, tapi kita tak tahu dan kita pun tak tahu apa benda yang kita nak boleh tolong. Betul bila kita tak faham kan. Betul. Macam sepanjang mengajar kat sini pun ramai je pelajar-pelajar yang ditimpa musibah lah. Sama ada daripada segi kematian parents ataupun ada je kehilangan beg duit dan sebagainya, tak ada duit. Bencana alam dan sebagainya. Tiba-tiba tak tahu
tak datang kelas. Tapi kita ni nak kata ponting tak boleh juga kan, nak sapu semua sama rata kan. Kita nak tahu, kita nak tahu apa puncanya, tapi student ni dia kurang berterus terang. Mungkin sebab dia segan. Okay. Yelah, mungkin macam-macam lah. Ada setengah student dia akalnya panjang. Betul. Jadi bila dia nak menipu tu bagi macam-macam alasan. Ada juga student dia ada masalah komunikasi. Yang memang betul-betul kan. Dia memang betul masalah tapi dia segan masalah komunikasi betul. kan. Okay. Jadi Aiman naklah kuasa boleh memahami orang kan. Sebab saya pernah hari tu kan, ada student tu muka dia memang pucat. Dekat kafe waktu tu kalau saya tak salah, saya dengan seorang pensyarah tu saya sembang dengan dia kan. Tengok budak tu. Dia tengok ais. Okey, memang tak makan. Kami duduk kat situ tengok, memang tak ada makan. Jadinya saya pergi ambil makanan, saya bayar, saya pergi letak. Dan saya cakap, makcik kantin bagi. Lepas tu dia kata, makcik kantin mana satu? Dia tengok saya lama sangat ke duduk kat sini? Tak boleh duduk lama ke? Tak. Dia kata selalu tengok kamu. Jadinya dia bagi makan. Terima kasih lah sebab saya memang daripada semalam tak makan. Benar jugalah masa kan bangunan lama tu. Kesian kan macam tu kan? Ada beberapa yang memang tak makan 2 hari. Puasa, ada puasa. Puasa sampai macam tu. Yelah kan, sebab kan bila jauh pada family kadang betul, kan, betul. mungkin family ada hantar duit tapi mungkin tak sebanyak, tak mencukupi tak lah untuk tempoh mencukupi, sebulan ataupun kan. mungkin family pun bermasalah dari segi kewangan. Dan mungkin student tu pun nak minta, yelah takkan dia nak minta kan. Kita pun bukan nak kaya, nak tanya siapa tak makan lagi. Datang 100 orang kan. Naya juga. Kan? Seorang macam tu bolehlah kita diam. Tapi betul lah tu kan, kalau kita ada kuasa kuasa memahami orang memahami kan, orang. mudah kan kita nak handle orang tu senang betul, kan. Itulah kan, itulah impiannya para pensyarah ni. Dan semua tu kita harap, kenapa kita nakkan kuasa tu, sebab kita harap kita dapat deliver terbaik lah sebagai pensyarah ni kan. Itu yang kita nak sebenarnya. Ya, betul-betul kan. Okay. Jadi itulah dalam tempoh kita mengajar ni, kita memanglah lebih berusia lah, walaupun gap tu dekat kan. Macam Aiman tadi kan, Syakura pun mula-mula kerja kan, gap dekat, samalah saya pun kan. Tapi walaupun kita ni gap dekat sekalipun, kita lebih tua daripada mereka. Betul. Dan student kita sentiasa muda, 18, 19, 20. Keluar 18, 19, 20 balik. Kita yang semakin berusia kan. Jadi walaupun mereka ni berusia lebih muda daripada kita, dan mereka ni digelar student kita yang mengajarnya, tapi ada waktu-waktunya yang kadang-kadang mereka ni memberi inspirasi kepada kita. Kisah mereka, cerita mereka, cara mereka tu kita pula yang belajar kan. Dan ada waktu-waktunya yang kita rasa bangga dengan mereka kan, walaupun diorang ni kurang lah daripada kita kan, kita lebih daripada mereka. Jadi ada tak momen-momen macam tu yang you all rasa nak share kan, apa situasi yang macam mungkin you all yang rasa terinspirasi daripada pelajar tu, dapat inspirasi dari pelajar tu kan? Ada? Syakura ya? Benar? Syakura kan? Nak kongsikan dulu? Kan saya menerima kerja ni sebab saya nak confident kan. Betul. Menambah confident diri. So bila kita melihat pelajar mempersembahkan projek mereka, so kita rasa sedikit sebanyak tu menerima aura untuk yakinkan diri tu. Sebab setengah pelajar tu memang kita boleh nampak confident level memang tinggi gila TikTok. Belum termasuk bahasa lah kan. Kita kan. Dia macam kat orang putih lancar je. Saja betul. So dia memberi inspirasi pada saya untuk menambah baik diri sendiri daripada apa yang saya lihat. Macam tu. Yalah, so maksudnya macam bila kita tengok pelajar tu lebih baik dari kita. Sedangkan kita pensyarahnya kan. Macam kalau Syakura cakap macam tu, saya rasa akak pun sama kadang bila tengok diorang punya produk kan. Since akak bukan orang multimedia kan, tapi bila diorang buat produk macam as simple as website, tapi macam dengan database, dengan tool, dengan semua kan, kita rasa kagum lah. Macam mana diorang buat kan. Aku tak boleh buat macam ni. Dulu aku belajar tak buat macam tu kan. Kadang-kadang kita pula belajar dengan orang. Kadang saya tanya macam ni you buat function ni kan. Betul lah tu kan. Dia tak semestinya kita tua, mereka muda, kita tak boleh belajar pada diorang. Boleh je kan situasi itu berlaku. So kalau Aiman pula macam mana? Pernah tak berlaku situasi tu pada Aiman? Saya macam mana nak cakap? Macam mana nak cerita? Panjang tu. Saya ni datang daripada keluarga yang bukan kaya lah.
bukan T20 yang bilion-bilion, bukan Orang biasa bukan yang mengidam dapat tak. Sama lah kita. Tapi satu benda yang saya alhamdulillah bersyukur, daripada zaman saya belajar diploma, degree, master, mak ayah saya sentiasa memberikan yang mencukupi. Dan kadang-kadang lebih pun. Daripada segi contohnya daripada segi transport, kereta, motor, contohlah lebih kurang. Waktu belajar tu parents sediakan transport. Betul. Okey. Dan apa yang menjadi inspirasi bila saya tengok student kita, okey, kadang-kadang saya pergi kedai makan, kadang-kadang pergi masuk zoos. Sir yang tegur. Dan dalam ramai-ramai tu pernah saya terjumpa lebih kurang dengan 2 orang student yang rapat, yang boleh bersembang. Yang lain tu setakat kita kenal-kenal macam tu je lah, tak adalah kita bersembang. Dengan 2 orang student yang bersembang tu, dan bila kami terjumpa, kami bersembang dan saya tanya, dah lama ke kerja part time? Jumpa tu diorang kerja. Diorang kerja sambil belajar. Diorang still lagi student tapi tengah part time. Okey, tu bila jumpa dekat college, sajalah kita berbual, sembang-sembang kosong. Nak tanya apa lagi, takkan nak tanya parents kerja apa kan? Yalah. Dia terus tanyalah, dah lama ke part time? Jadi students ni sikit-sikit dia buka cerita. Rupa-rupanya dia orang part time ni sebab nak kumpul duit. Kumpul duit preparation untuk degree. I see. Saya dulu kalau waktu diploma, duit aku dapat habis, nak sambung degree, nantilah fikir. Nantilah fikir ataupun tak fikir langsung pun. Kita tahu kita ada parents kita. Kita tahu kita ada parents, kita ada safety net. Ya. Kalau kita jatuh, ada parents yang akan sambut. Ya, betul. Tapi students tu tak fikir macam tu. Saya tak tanyalah parents kamu tak tolong ke, tapi berdasarkan apa yang dicerita, parents dia ni datang daripada keluarga yang agak susah daripada segi kewangan. Jadinya dia ni ada early exposure berkenaan dengan kewangan. Waktu kawan-kawan yang sebaya dengan dia, sebab kalau saya sebaya dengan dia dulu pun, kita tahu enjoy je. Ya, betul. Tapi dia boleh fikir untuk buat kerja part time. Saya dulu part time nak beli apa? iPhone. Part time untuk kita punya luxury. Betul. Tapi dia part time kumpul duit untuk degree. Waktu tu saya tak kahwin lagi waktu tu. Terus saya terfikir, aku ni bila nak kumpul duit untuk kahwin. Betul. Kan? So sedikit sebanyak daripada cerita macam itulah yang jadikan inspirasi. Saya rasa macam aku pun kena start kumpul duit ni. Betul. Sebab dapat gaji je waktu tu, zaman-zaman saya memang, even kalau sekarang pun saya suka lagi menghabiskan duit ni. Siapa tak suka duit kan? Tapi waktu tu dapat gaji je habis. Nampak barang yang saya minat je beli. So daripada students tu lah yang memberikan inspirasi. Saya rasa macam aku pun kena ada simpanan. Betul. Sebab tak ramai sebenarnya orang yang ada duit simpanan ni. Betul setuju itu bahayalah. Ini bukan untuk student, bukan untuk lecturer. Ini untuk semua orang. Ya, semua untuk kan. semua orang kan. Terutamanya untuk emergency fund. Ya. Untuk emergency fund sangat penting lah. Ya. Saya setujulah dengan Aiman tu, sebabnya saya rasa saya bukan datang pada keluarga yang senang lah kan. Betul. Ya, jadi saya memang bergantung harap pada tajaan ke pinjaman lah masa saya belajar dululah kan. Tapi tak pernah pun bekerja, part time kan. Okay? Jadi kalau misalnya macam tak cukup duit ke apa kan, kadang pergi jumpa mungkin ada pakcik-makcik ke, ada datuk nenek ke, macam tu lah kan. Kita ada safety net. Macam tu lah kan. Tapi bila student ni bekerja, setengah tu memang bekerja untuk kemewahan dia. Betul. Tapi yang mana bekerja disebabkan oleh dia perlu menanggung keluarga. Macam tadi Aiman kata nak menabung untuk belajar degree. Betul, kan. Jadi itu memang orang kata buat kita jadi insaf lah. Betul. Kan. Sebabnya macam disebabkan oleh orang kata kesusahan hidup kekangan tu, kewangan tu kan. Jadi pelajar tu jadi lebih matang. Dia kalau kan, student tu buat kerja part time, kita tak heran lagi. Sebab memang ramai student buat kerja part time. Saya dulu pun banyak buat kerja part time. Tapi reason reason kenapa dia buat tu. Alasan di sebaliknya tu lah kan. Betul setuju. Yalah kan, jadi tak dinafikan lah ya.
kita boleh jugalah terinspirasi dari pelajar tu sendiri kan. Okey. Jadi nampaknya kita ni pun dah tiba di penghujung siaran lah kan, penghujung rancangan kan. Okey. Banyak dah soalan-soalan inspirasi yang dikongsikan kan. Jadi mungkin rasanya akhir sekali lah ya. Saya ingin lontarkan soalan yang terakhir lah ya. Realiti kehidupan kita sebagai pensyarah lah. Orang akan nampak pensyarah ni masuk kelas keluar kelas, masuk kelas keluar kelas. Selain pada waktu tu tidur baring agaknya orang kita ni kan. Okay? Tapi hakikatnya di sebalik keluar kelas masuk kelas tu macam-macam yang kita hadapi kan. Betul. Jadi apa agaknya realiti kehidupan pensyarah ni yang you all nak share, yang orang tak nampak tapi itulah yang you all hadapi. Syakura okey ke? Boleh ke Syakura? Kan nak bagi ke Aiman dulu ke? Aiman dululah kan. Okey. Okey, realitinya betul. Orang akan nampak lecturer ni masuk kelas, keluar kelas. Keluar lunch, balik rumah awal. Lepas tu tak kerja. Tak kerja, betul. Sebab itu yang saya nampak dulu. Dan waktu saya apply jadi lecturer, itu yang saya ingat. Jadi lecturer, budak cuti SEM, aku cuti. Budak kelas pukul 8 habis pukul 10. Pukul 10 aku balik lah. Rupanya tak. Ya Allah. Memang jauh lah. Sebenarnya lecturer ni waktu cuti SEM lah antara waktu yang paling busy. Betul. Paling busy. Dan waktu kelas lah antara waktu yang paling tak busy. Betul, setuju. Sebab bila cuti SEM ni, student memang dah huha-huha dekat luar dah. Dah seronok balik kampung. Tapi pensyarah ni, dia start dengan habis exam. Betul. Kena marking paper. Berapa ratus skrip kena tanda paper. Key in markah. Betulkan markah kalau salah. Satu nak kena tengok. Nak kena semak tu satu-satu. Betul, nak kena buat perkiraan. Kemudian buat documentation. Kemudian lepas dah habis apa semua tu, tak sempat nak buat apa persediaan untuk semester depan. Akan datang pula. Student pendaftaran pelajar. Betul. Okey, tuk dah start kelas. Mula balik. Dan waktu tu lah sebenarnya bila dah start kelas, waktu tu lah waktu yang paling relax sebenarnya untuk kita kan. Boleh relax balik lah sebab kita masuk kelas, kita keluar kelas kan. Walaupun tak relax sangat. Tenang sikit lah kan. Betul. Dan sebenarnya macam apa yang ayah saya cakap, jadi cikgu ni, dia bukan cikgu di tempat kerja. Kita bukan kerja di tempat kerja je. Contoh macam kalau orang lain kerja, keluar office, habis lah. Tapi cikgu ni, dia tinggallah kerja dekat situ. Tapi cikgu ni, keluar office, dia masih lagi cikgu. Betul. Students akan nampak dia. Contoh kalau ayah saya selalu cakap, pakai baju biar kemas, jaga aurat. Sebab apa? Kalau student tengok tak ke malu? Tak ke student akan cakap, alah cikgu pun pakai lebih kurang. Walaupun dekat luar. Walaupun dekat luar. Dalam kelas kemain beria nak tegur. Dia akan jadi macam tu. Itu antara apa yang ayah saya cakap lah, yang saya pegang sampai sekarang lah. Ya, betul. Saya setuju dengan Aiman. Bila kita memilih kerjaya sebagai seorang pensyarah ni, seorang guru ni, sebenarnya kita ni bekerja 24 jam. Betul. Kan, ya? Bukan dia sebab student ni akan jadikan kita in a way lah. Kita ni adalah apa? Dia punya idola kan. Idola kan. Benchmark dia kan. Jadi kan bila kita buat something je, dia akan tengok balik. Dia akan tengok dah highlight lah kan benda tu kan. Ya, betul. Saya setuju. Itu belum lagi kata terima mesej mamalah kan. Betul. Kita cakap lah kan. Itu belum lagi parents call. Ya, itulah realitinya. Tak semena-mena pula parents call. Anak saya tak kat call lah. Kenapa? Kita jadi jabatan pula ya. Saya bukan pengasuh, Encik. Betul kan. Kalau sebagai tenaga pengajar ni memang kena penampilan diri lah. Itulah memang realitinya lah. So Syakura macam mana? Saya nak tambah sikit daripada ya, betul. Kan disebabkan kekangan masa dengan tugas-tugas tambahan yang telah diberi. So preparation time untuk kelas tu mungkin tidak berlaku pada proses yang sepatutnya lah. So kita sebagai pengajar, kita kena ready untuk ke kelas seterusnya. So kita perlu plan untuk pengajaran sepanjang tempoh 14 minggu tu. So katakan tempoh masa yang singkat yang kita ada untuk plan tu, mungkin perancangan tu tak berapa cantik lah kan. So menyebabkan hiruk pikuk semasa tempoh pembelajaran.
betul kan ya. Betul lah tu kan, bila cuti SEM tu student saya tanya, saya selalu dapat soalan tu, madam cuti balik mana kan ya? Kau orang ingat, kau orang ingat kita orang ni cuti ya. Student selalu tanya soalan yang sama lah kan ya. Madam cuti balik mana? Dia ingat kita pun balik kampung macam dia orang kan ya. Waktu cuti SEM lah paling risau untuk cuti. Sebab takut kena panggil. Betul. Cuti SEM tu adalah orang kata apa tu, adalah battlefield ya. Waktu tu lah kita perang betul, kan. betul. Okay, ya. Dengan nak key in markahnya. Macam-macam kan risau. ya. Exactly. Itulah sebenarnya realiti kehidupan kita sebagai seorang pensyarah kan. Okay? Tapi ialah walaupun kata segala pahit manis tu, inilah pekerjaan yang kita pilih dan inilah amanah yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita lah kan. Ya? Berapa lama lagi akan jadi pensyarah tu tak tahu kan. Okay? Tapi kalau tanya saya harap sampai pencen lah kan. Ya? Nak pencen kan, nanti tak lama lagi nak pencen kan. Tapi itulah ya, dan selagi mana kita memegang jawatan ini, itulah amanah yang kita akan pegang sesukar mana sekalipun kan ya, susah macam mana sekalipun, itulah amanahnya. Jadi saya rasa hari ni seronok sangat dapat sembang-sembang dengan Aiman, dengan Syakura, walaupun sebenarnya hari-hari berjumpa je tapi tak pernah pun tahu cerita-cerita yang hari ni ya. Jadi hari ni berpeluang lah dapat cerita-cerita, dan harapnya cerita-cerita daripada Syakura, pada Aiman juga dapat menjadi inspirasi lah kepada penonton kita di luar sana lah ya. Jadi dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sir Aiman dan juga Madam Syakura di atas kesudian untuk berkongsi rasa dengan kita semua pada hari ini. Dan kepada yang menonton, terima kasih banyak, especially yang tunggu daripada mula sehingga akhir ya. Dan jangan lupa juga untuk tengok video-video kita yang lain ya. Jangan lupa untuk share, like dan follow kami di channel YouTube KPTM Ipoh. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.